Hey guys, kenapa masuk balik? Panas ah. Panas tu tak panas tapi bau asap tu kot. Wow, rambut panas. Okay guys, morning. Hari ni saya boleh buka mata besar sikit. Bukan sebab saya hari ni dah mandi, semalam tak mandi, bukan. Semalam saya mandi, hari ni pun saya mandi. Cumanya hari ni saya dah tengah hari sebenarnya. Semalam kita keluar awal sikit, hari ni dah tengah hari baru kita keluar. Sebab apa? Bangun lambat punya pasal lah guys. Penat semacam semalam So kita tengok aktiviti apa kita hari ni, okay? Sebelum tu kita mesti kena pergi makan dulu. Bye bye. So, korang yang siapa yang datang ke sini dekat mana Mah? Tak tahu sini. Kita tak tahu sini dekat mana lagi, tak pasti. Tapi korang boleh datang ke kedai ni. Okay, korang boleh datang ke kedai ni. Ini adalah kedai halal. Dia ada tulis cincin kat sini. So, kita dah order ni tulang ni. Tulang daging, lepas tu ada beberapa. Orang bagi biskut. Pink. Pau. Tu ada daging. Shopping. Roti. Roti. Shopping. So dekat sini makan portion besar-besar. Makan dulu guys. So kedainya ada dekat sini guys jalan ni. So kedai dia dekat sini. Sebelah dia ada mi xuan. Ini kedai dia. Kau boleh datang sini. Dia punya customer tu. Dia punya pekerja pun sangat friendly. Saya suka. Sebab biasa kita orang kat sini susah sikit nak cari orang yang friendly guys. Iklan Malaysia sampai ke sini guys. Okay. So dalam saya record ni, saya nak bagi tahu kita orang sekarang nak pergi ke museum. So ini museum yang kita nak masuk sekejap lagi. Kan? Ni kan museum nak masuk sekejap lagi. Apa nama museum ni? Entah. Aduh, nama museum pun tak tahu guys. Nanti masuk baru saya bagi tahulah Okay. Sekejap. Saya pun takut tak tahu boleh. Kita record depan-depan dulu. Uish, rambut saya macam Ultraman pula. Ini, tapi tak tahulah apa nama dia punya ni. Tak tahu apa nama dia. Ma, apa nama museum ni? Oi, mai. Hayao Liu. Hayao Liu Chang. Asal mas sebut satu-satu keadaan. Okay, ni. Okay, so korang tengok ni. So belum datangnya kamera sekecil saya ni, begitu banyak jenis kamera dulu. Tapi saya rasa kamera macam ni ambil gambar cantik lagi. Estetik orang kata. Okay. Tengok ni tahun 1960. Tahun 1960. Lu. Sini tunjuk banyak sikit. Nah, kamera Leica 1932. Ini tahun 1950. 1956, 1958. Orang kata evolution. 1944. Tengok dia manual setting lens ni. So kalau korang datang sini, korang boleh cari tempat ni. Kat sini ambil gambar pun cantik lah guys. Korang nak tengok. Sini ambil gambar pun cantik. Jalan ni macam ni. Dekat kiri kanan ni ada bilik. Korang boleh tengok. Kat sana pun ada lagi tadi. Okay. Nampak?
So dekat tepi-tepi ni dia letak gambar-gambar. Ada gambar yang korang boleh beli tau kat sini. Ada gambar-gambar yang korang boleh beli dekat sini. Okay guys. So sekarang ni kita ada dekat museum. Dari dalam saya tak ambil banyak sangat. Sebab kat dalam tu patungnya pun tak akan seluar. Betul. Saya rakam kat luar je. Kalau korang nak datang, korang sendiri tengok lah. Okay. So ada satu jam besar kat sini. Korang ambil gambar kat sana cantik. Saya ambil gambar kat sana cantik tadi. Ni gambar dia. Tiking. Okay. So Hai guys, so sekarang ni saya nak pergi ke ni. Saya ada dekat jalan ni. So ini jalan, korang akan jumpa banyak tau dekat sini. So contoh kat belah saya sini ada satu, dekat belah sana ada satu. Dekat depan sana majoriti pun semua ada satu. So tempat ni adalah apa? Ini adalah satu jalan. Korang boleh tembus ke, kalau korang tak nak lintas jalan. First, kalau korang tak nak lintas jalan. Second, contoh contoh kat bawah ni ada tempat shopping tau. Bawah ni ada tempat shopping. Saya tunjuk sekejap kat ni. Betul lah. Okay. Bawah ni ada tempat shopping guys. Nampak? Ada jalan bawah tanah. Bawah tanah ni kalau korang contoh biasa orang datang China ni cari kasut ke, cari baju ke, lebih murah lah berbanding Malaysia. So kat bawah ni ada banyak tempat untuk korang jalan. Okay. Kedai baju lagi. Kedai baju lagi. Kedai baju lagi. Kedai baju lagi. So sebenarnya korang datang China ni tak payah bawa baju pun tak apa. Datang sini baru beli. Okay. Saving siap-siap untuk datang sini cari baju. Lepas tu bawa baju yang daripada sini. Okay, so ni baju. Ini je ada kedai aksesori sikit, aksesori perempuan. So kalau korang tengok kiri kanan majoriti semua baju guys. Majoriti semua baju. Okay. Nah, ni ada tempat buat kuku. Tempat buat kuku. Ini barang kosmetik. Okay. Okay. Nampak dia tengok saya guys. Saya tahu saya handsome. Okay. Ni ada kedai baju macam ni. Kedai kasut lagi. Banyak lah guys Saya tengoklah nanti kalau kat depan sana ada kedai yang best saya beritahu. So sekarang kita jalan dulu. Order. Order apa? Oh. Mana awak? Mana order kan? Mak order kita pergi. Mak order satu 炒饭, satu 刀削面, satu 葱油拌饭。来，你炒饭来。好。Assalamualaikum。Waalaikumsalam。 Waalaikumsalam。那我们点了一个炒饭，然后加了个葱油面，然后你们还想需要什么啊？汤面自己去点。Masa order satu je? Order lah, kena bincang dengan abang lah. Sebab dia orang dah order nasi. Ni tuto ni macam tak berminat. Abang rasa minum sup kot. Ada macam-macam lagi tu. Abang rasa sup kot, jangan sup. Ni sup? Nyuruh mian tu.还是适合fit拿去。葱油面不吃吗？给不给让是，给得到钱吗？Ayang。Ayang. 计生款32元。
陆特您好，本店清真，禁止吸烟，请勿吸烟，感谢您的配合。还有这个牛肉面的套餐，麻辣面有吧？麻辣面。麻辣面有，麻辣面、麻辣牛肉面。Hai guys, so sekarang ni kita nak tengok harimau. Ni tiketnya. So 没有什么反正。 kita naik bas nak pergi tengok harimau. Ini ada lubang tau. Rasanya boleh dia bagi makan. Oh, Ivy. Apa tadi positif? Wow, 这个老虎趴的很奇怪一下的这个，趴到很厉害。介绍去。趴到我来自拍。 Orang nak panggil lagu tu. Kucing pun kena duduk dalam ni. Ni问我。哦。2009年最新数据显示，全球仅存500头。Gemuknya macam korang lah. Gemuknya
macam korang lah ni, sejuk-sejuk, suka tidur kan. Makan tak tiba sukan. Здесь. Есть что ли? Да. Ну ладно, ясно. Иди. Нормально она так выглядит. 死を待つのに。マジでマジでこいつらかわいそうだね。 Так этот что там с курицей? Да он ее будет сейчас, он ее общипывает, он же ее не просто так. こっちにも行ってた。こっちに行ってた。 Ну, надо вот так вот отсюда вот так вот брать. これ500 Смотри, смотри, что он делает. Он мне сейчас такой хорошо. Смотри, он ее разделывает. В принципе, мы их живем так же. Да, блядь. Ты же когда в магазине покупаешь курицу, у тебя же не болит душа. ワイルドの方が飛ぶから覚える。飛んだら逃げる。 Короче, он Смотри, а у не него же дурак, никто не забирает. он ее сначала общипывает все. А потом только будет есть. 逃げるときに飛ぶとかそういう話は多分そうだよ。エンタメ性がこっちの方が高い。 Вот. エンタメ性こっちの方が。 Короче, мы сегодня... Живая, смотри, она ногами... Bergerak lagi шевелит. kaki dia. いや、それだから。 Вот. А, он и бошку, короче, хрен. Смотри, смотри, ноги, Let's still ноги moving. ногами шевелит. Dia tak berpusing, tak ada orang lain ni. Yelah, dia tak berpusing, tak tahu apa dia mau, tak ada orang lain. Видишь, они всегда радуются, когда гости приходят. Tadi aku ingat mungkin dia pasang sama speaker kot. In the near future. Thank you and goodbye. Thank you. О, скинь его.